Hampa yang pakai hub standard tapi nak pakai cover sprocket CNC ni tak boleh PMP. Sebab apa? Hampa kena tengoklah video ni, okey? So jom tunjuk dekat hampa. Assalamualaikum. Okey geng, kalau hampa perasan kan, masa aku repair cover sprocket warna oranye ni, ramai tanya aku kenapa aku tak tukar CNC terus kan. Sebab dah halang nak tukar, nak pakai cover sprocket kan. Okey, sebab masa aku repair ni, market tak ada lagi yang design petak-petak. Sebab dia aku nak boleh, kalau boleh nak sama dengan aku punya hub brake ni petak-petak macam ni. Masa tu market semua tajam-tajam. Cuma baru-baru ni je ada market dah keluar brand Stone Pro petak-petak macam ni. Dia punya cutting pun sama lebih kurang macam aku punya hub brake lah. Sebab tu aku nak pakai ni lah. Jadi aku nak ganti aku punya cover sprocket oranye ni pakai yang CNC. Baru ngam kiri kanan pakai CNC kan. Cuma aku nak bagi tahu kat sini player 4S, 5S yang pakai hub standard ni tak boleh pasang PMP lah. Sebab apa? Mari tunjuk dekat hampa. Okey geng, kenapa aku cakap tak boleh pakai untuk hub standard kan? Sebab dia macam ni. Kalau hampa pakai hub standard, dia punya bolt nut ni akan sangkut dekat cover sprocket ni, nampak? Sebab yang ni size 14. Nampak dia sangkut kat situ. So nak tak nak, kalau hampa nak pakai juga cover sprocket ni yang pakai hub standard, hampa kena buka stup besi ni. Buka yang ni, lepas tu hampa boleh pakai skru besar size 10 boleh pakai dah. Baru dia boleh ngam-ngam dekat cover sprocket ni. Ni contoh tunjuk dekat hampa. Ni cun-cun masuk. Dia ada free play sikit lah. Okey, yang best dia cover sprocket ni compare dengan yang aftermarket yang lain kan. Yang ni dia punya bibik rendah. So kalau hampa pakai rantai 415 tu sprocket paling kecil, hampa boleh pakai size 26 lah. Kalau macam aku 428 ni aku boleh pakai paling kecil 30 lah. Okey, sebab bibik dia rendah nampak. Finishing dia pun cantik. So bezalah dengan yang ni. So nanti aku nak tukar, nanti kita tengoklah hasil dia macam mana. Kalau apa nak beli, aku dah letak dekat beg kuning, boleh dapat kat situ lah. So kalau ada benda nak tanya lagi, apa boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.